Okey, sebenarnya ada macam kita tertanya jugalah kan. Kadang kita rasa kita jodoh tak jumpa kan. Tapi ada tak pernah kita fikir, adakah kita tak jumpa jodoh sebab kita tak cukup calon yang sesuai? Maksudnya kita tak jumpa ramai orang lagi lah kan. Maksudnya kita rasa, oh aku baru jumpa 3 orang, aku patut jumpa 30 orang, ataupun aku patut jumpa 300 orang. Okay, betul tak benda ni? Okay, so bagi saya, dia bila kita dah, contohnya dekat portal Tijana.my kan, ramai calon. Okey lah nak kata ada yang tak okey ke, yang tak sesuai dengan kita, okey fine. Tapi daripada ramai-ramai tu, mesti ada sebahagian yang patutnya dah sesuai dengan kita. Kan dah sesuai lah kan, sebabnya dekat luar portal, kalau tak guna portal cari jodoh, berapa je kita boleh jumpa orang kan, berapa je yang kita rasa single available yang kita boleh approach kan. Mungkin seorang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, impossible 100 orang atau 300 orang atau ribuan orang kan. So dekat portal cari jodoh Tijana ramai kan. Kalau kita cari dekat luar, maksud contohlah orang tu tak join Tijana, bayangkan orang tu tak join Tijana, berapa je calon dia ada dekat luar. Dan juga dia jumpa jodoh kan. Contoh calon dia, okey, dia kenal yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat jumpa jodoh kan. Dia berjumpa jodoh. Dan juga ramai je orang jumpa jodoh sebab apa? Oh, kereta dia berlanggar kan, berlanggar. Baru ni kereta saya ada orang langgar di belakang, tapi langgar lelaki lah, dan juga saya dah kahwin kan. So ada orang dia berlanggar, lepas tu dia kahwin kan. Dia mesej-mesej macam orang langgar saya lah, dia baik kan. Saya pun keluar kereta, saya senyum, saya okey je lah kan. Lepas tu dia pun baik, tanya lagi lah progress saya semua kan. So mungkin waktu macam tu lah dia orang jumpa jodoh kan. Tapi dia berjumpa dengan seorang yang langgar kereta dia je. Tapi kenapa dia jumpa jodoh kan? Antara sebabnya adalah dia bagi ruang dulu, dia kenal dulu, dia bagi ruang kan. Dan takkanlah yang dia langgar tu orang yang paling handsome untuk dia, yang paling memahami dia. Takkanlah dalam dunia ni mestilah bukan orang tu. Tapi dia jumpa dengan orang tu dan dia beri ruang, beri peluang untuk berkenalan, untuk mengenali, dan juga menerima kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Dia berjumpa jodoh. Ada orang pergi jumpa jodoh apa? Dia cikgu taska kan, dia bawa pergi balai bomba, tangkap gambar dengan abang bomba tu. Lepas tu minta gambar apa semua. Kononnya minta gambar tu kan, telefon lah, tangkap gambar dengan kelas tu kan, budak-budak. So dia jumpa jodoh. So adakah abang bomba tu yang paling handsome, ataupun abang bomba tu je single dekat satu Malaysia ni kan? Tapi nak katakan, kenapa dia orang jumpa macam mungkin sekali je jumpa calon dan dia orang jumpa jodoh kan? Sebab apa? Sebabnya dia orang bagi peluang lah. Dia orang bagi peluang untuk mengenali. Dia bukan hidup kita ni, kadang-kadang kita memanglah, orang kata don't judge the book by its cover, tapi biasa kita akan judge by its cover dulu kan. Dekat portal cari jodoh, memanglah dia akan ada gambar. Macam Tijana kita bagi skeping je lah kan, skeping je gambar untuk kita nak buat penilaian awal lah kan. So mungkin kita rasa, oh dia tak handsome ke, tak cantik ke, tak menenangkan hati ke, tak bersih ke apa kan. So itu judgement yang kita buat lah kan, yang kita ada tendensi nak buat benda tu. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebahagian daripada diri dia kan. Dekat luar mungkin walaupun muka dia nampak tak handsome, tapi bila tengok dia menenangkan, kita nampak dia boleh membahagiakan kan. Dia seorang yang penyabar, cakap pun elok, tenang kan. Family pun dia sayang kat family dia, dia ambil berat. Kenangan bakal mak mentua dia dengan family kita pun nampak dia hormat orang tua. So benda-benda ni banyak lagi tau, banyak lagi aspek yang selain daripada gambar sekeping yang kita tengok tu. Tapi kalau kita tak kenal dia, kita tak try jumpa family dia kat mana-mana dulu ke kan, tak tengok Facebook profile dia macam mana dulu kan. Kita dah reject awal-awal, tengok gambar, tengok ayat dekat profile dia dah reject kan, tanpa kita beri peluang untuk kenal dengan lebih lanjut kan. Kita dibagi salam, kita tengok muka tak okey, kita tengok profile entah apa-apa, kita dah reject kan. Padahal kalau kita tengok Facebook dia cukup lah. Tengok Facebook dia, tengok wow, macam alah, dia ni hardworkingnya, dia ni jaganya agama dia, baiknya kawan-kawan dia yang sekeliling dia, surrounding dia dengan family dia apa semua kan. So banyak lagi aspek-aspek lain lah selain daripada muka. So kalau kita cepat reject, so kita tak dapat lah, tak ada peluang nak mengenali di sebaliknya kan. So itulah the idea adalah kenapa orang boleh jumpa jodoh despite of calon yang sedikit. Dan kadang-kadang maksudnya kali pertama je jumpa, yang approach dah match kan. Tapi ada orang yang cari ramai, berpuluh, beratus orang di reject tapi tak jumpa lagi. So dia kena check balik kan, apa yang tak
apa yang macam so-called tak kena lah dekat situ kan. Mungkin kita terlampau memilih, sebenarnya kita tak ready lagi nak serius. Kadang-kadang kita rambang mata sangat, kita harap ada yang sempurna, kita bayang kat dunia memang ada yang sempurna, kita apa-apalah kan. So kita kena buat reflection balik lah kan, reflection balik. Bukan kita nak rendahkan atau kriteria main hentam je terima jodoh, ambil je siapa-siapa yang melintang melalu depan kita, bukan. Tapi nak katakan kita kena be realistic kan, dan juga kita kena renungkan balik, ada tak benda-benda yang menghalang kita kan. Kenapa kita tak jumpa jodoh lagi sekarang? Adakah sebab ada benda yang kita tak sedar lah yang menghalang kita, yang mengikat kita daripada untuk kita kenal lebih ramai orang, kenal lebih mendalam, percaya pada dia dan melangkah ke peringkat seterusnya.